Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Novita in Malaysia Gang. Hari ini kita berada di mana? Di tepi tasya di sini kita nak menjala. Okey. Dapat ikan beluk lah nanti kan. Beluk sama yang macam. Macam ada je. Ada. Adalah. Macam ada je. Nanti cakap kan mesti ada. Kan? Kan? Hah? Apa tu? Ada. Ikan. Bismillah. Oh, besarnya. Aduh. Tapi lupa bawa baldi, geng. Tak apa. Kita lah ada beg. Kita letak beg. Ikan Oh, apa ni? mantap. Ikan lain. Wow. Hasil pertama. Nampak lah. Dia nampak macam tu kan? Wah, besar tapak kaki. Nice. Mantap, geng. Okey. Kita pack dulu dekat. Ni. Saya rasa. Oi. Adik sini. Wah. Ni apa ni? Oh. Ni apa ni? Oh, letakkan. Mungkin dia tengok. Saya takut. Ni ada. Ada? Ada adik lagi ni. Ada kan dalam tu? Dah, ada macam ni. Ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Nampak ke tak ada ni? Ada. Terkejut. Dia lari. Terkejut. Ni lagi besar lah. Wow. Ekor merah. Ekor merah. Mantapnya. Adik. Jangan sorang-sorang. Adik sini. Sini. Hey. Sini. Itu goyang. Ini lagi besar lah. Iya. Taklah sama saiz. Tak besar. Tu. Oh, padu. Dekat. Ikan tebelah sungai. Sini. Kita kat sungai. Saya boleh pergi juga. Okey, Zong. Cakap lagi, ayah baling jala kan. Cakap dapat lagi. Cepat. Dapat lagi. Lagi yang bercakap ayah mesti dapat ikan lagi. Ayah nanti dapat ikan lagi. Amin. Macam Ronaldo. Kosyong. Main sana. Nanti tak boleh dia. Dia malam dia sebab apa? Dia angkat beg tu. Kuat ke? Hah? Nak angkat beg tu kuat ke? Jangan lari dek. Dalam tasik ni hanya ikan besar je dapat. Ikan yang kecil-kecil susah nak masuk jala.
Okey geng, kita tengah rehat dululah sekejap sebab dekat belah sana pun banyak yang mancing. Sekejap. Kita bagi laluan dulu. Sementara tu kita rehat sekejap. Tapi belum apa-apa dah dapat 2 tu best lah. Baru je baling pertama kali dapat. Jangan. Kotor dia nanti bau. Okay geng, sementara rehat tu kita bersihkan sikit jala lah sebab ada yang macam kerang. Kerang apa yang nama Salma? Salah. Lala. Tu dari dia punya apa? Dia punya tempurung tu ke apa entah. Sangkut. Itulah. Ni banyak kat sini ni. Sebab bukan kita je yang menjala. Orang lain pun ada menjala. Jadi angkat tu sekali lah terangkat. Okey. Ayah, balik. Aki pun balik Ni Hakim dah bersedia. Dia pakai sarung tangan ya. Nanti bila ada ikan, ayah dia kata suruh ambil. Dia sebetulnya kira mamu ya. Tapi dia panggil ayah lah sebab daripada baby. Ada. Oh mak, sangkut. Oh. Macam ada je. Hah? Tak ada gengs. Masih tak ada je. Cakap lah. Saya pakai kejap. Tengok. Dia exercise, dia nak baling jala. Tengok. Ya Allah. Ya Allah, baling macam gitu ke? Nanti kau pun jatuh sekali berat. Balik ke atas, tak boleh ke atas, belajar ke atas. Ya. Ada ke tak ikannya? Ada ke ikannya? Oh, lumpur. Adik. Kan Ya. sekali benda tu hilang, tengoklah. Video on. Habis dah. Tahu dah dari jauh dah tunjuk. Inilah yang kurus Salma. Ni dek, sini. Ambil es krim. Semoga je ada. Cakap. Dia cakap dik. Ada. Tak nampak lah ibu. Sekejap Macam ada je. Ada? Okey. Ikan ubi. Kita dapat ikan ubi masuk dalam jala. Besar tapak tangan je. Okey lah tu. Mantap. Jaga kat situ ada batu kan? Ya Allah. Sini.
Kosong. Okey geng, yang kecil ni tadi dah cakap kata dapat betul-betul dapat saiz dia. Ayah, tolong ayah. Ayah tolong ayah. Okey. Dapatlah juga kan? Wow. Balik sana. Jangan Hmm. lah. Masuk. Yalah, suruh balik-balik lah. Pandai dia tahu dapat kecil, dia suruh lepas balik. Ha. Balik tadi. Jatuh nanti. Dia nak tarik jala. Tadi kita tengok dapat ke tak ada. Kosong. 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 Tak dapat. Okey gengs. Hari dah larut malam. Bukan malam lah, petang ya, petang dah. Tengok matahari dah nak tenggelam. So kita apa lagi? Rasa cukup dulu kot sampai kat sini. Kita menjalanya. Lain hari nanti kita sambung. Jom kita nak tunjuk ikan hasil hari ini. Geng, kita dah selesailah menjala untuk hari ini sebab hari pun dah nak gelap. Ikan-ikan. Sebab hari ni kita tak bawa baldi. Nampak tak? Nampak tak? Susahnya nak tunjuk. Besarnya kan? Masih hidup lagi ke? Mana globe tadi ya? Kita ambil dulu, lepas tu kita tunjuk. Supaya penonton puas hati tengoknya. Maksudnya yang ni. Mantap. Okey geng, kita tutup dulu ya video hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Yang dah menonton, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.